Okey, jom. Mai. Bola lagi. Dekem. Tengok lah. Ni semua sama jenis kan? Ada yang dipasang ni. Itu tiga-tiga tu. Ni terus pasang ni. Yang ni itu pasang lah. Mudah je. Itu. Amin lah. Ni betul. Ni betul. Ha, bagi apa? Pelap. Dah baca dah malam. Kecil dah. Dah dapat TV dah malam. Oh, tengok dia transport ni. Tengok lah. Jadi menyala bagi. Kalau hujan jenuh. Kalau hujan best. Sejuk semua itu lah. Susah kan? Ni boleh tak? Ada di punya tu? Lubang-lubang eh? Ni mana dia punya tu? Oh, yang ni macam ini. Panjang setakat mana? Memang semua ini kena? Ni ikat dua-dua sekali ke bagi dua. Ikat dua-dua bagi sama. Yang ini dia memang macam ni. Masukkan dalam ni. Masuk dalam tu kamu masuk macam mana? Dalam ni, lepas tu dia kata. Ha? Kita angkat macam ni. Biarkan dulu. Enggak, ni berapa satu ni? Satu ni apa? Panjang. Lama sayang dengan kulit putih dia.
Ni bagi masuk sini dulu. Sini. Masuk sini. Tak, ada satu ni. Ada cabut ke? Keluarkan balik lepas tu. Keluarkan balik lepas tu masukkan. Masukkan balik. Okey. Ikat kat tengah tu bagi ikat. Saya ikat situ. Ya, jangan masukkan semua. Tengah ni angkat. Akak dua-dua selalu. Saya masukkan dia. Ni cabut ni. Apa bagus kat situ? Saya keluarkan balik. Tarik sana balik. Tarik balik. Ni cabut kat sini. Aku rasa ni cabut. Okey, lepas tu tolak. Masuk balik ini putar balik. Tolak.
Baik ke? Masuk ke? Tu, kenal tu. Ada tu belakang. Okay. Try ada dia punya tu. Masukkan tu. Cuba try masukkan. Kalau boleh hujung. Kalau boleh hujung. ha. Nak mudah hujung tapi apa? Apa nanti? Masuk yang lubang kedua je. Kalau tak boleh panjang kan? Dia punya tu panjang sangat. Ha? Apa dia punya ni? Anu. Tu try masukkan. Sana. Sana try. Ya, jangan. Itu biarkan. Dah. Okey, dekat. Tapi jangan agak mati. Dah. Lagi sana. Ha. Kat atas boleh ke nak ke bawah sebab dia ada di sana. Atas lah. Atas lah. Ini ikat benda ni. Di mana maunya nanti nak ikat duduk lidah. Mana yuk? Dah selesai jom. Itu Tolong yuk. Itu aku pakai esok tu. Ni kat ni. Ha ni nak kat macam ni yuk. Kau masukkan ni. Masukkan ni. Satu masukkan satu. Oh, ya. Satu masukkan tapi nak buka ni. Apa dia boleh buka? Budak-budak tu boleh buka. Ikat sikit je. Cara bandnya. Ha. Kenapa? Ya kan ada. Itu besar lu lagi. Ini Bang yuk. dah. Macam gitu ya pun dalam. Ni dalam kan? Ha, dalam. Ai kat dalam. Ha, dalam. Macam mana? Oh, ada dua yo. Wah. Ini bukan yang ini yo. Yang ini yo. Ikat satu je. Ya, satu je. Semua dah selesai. Ha, itu. Ya, biarkan dulu. Biarkan lah. Ikat sikit je sampai nanti mudah dia masukkan bawah. Dah biar Tak apa. Nanti dia pun nampak dan dia sebut lah. Biarkan. Jom. Mana yuk? Mana? Baru nampak yuk ada cair rembulan. Berangkat baik yuk. Lanjut ke balik. Man, tutup man. Ha? Tutup tu. Nanti tu bukan ambil. Tutup baik. Dah jom lah ambil tutup lah. Cikgu tutup. Sini depan tangga. Ini bilik isolasi. Kan? Alah, muat lagi. Bawa. Tu, merah bawa.
Aisyah. Ada di bawah satu. Dia tolong angkat tadi. Ini Dia buat sekali. dia warna. Sebelah randas tak apalah. Tapi takut jangan bising sudah. Bising ke budak-budak ada. Oh, kita diisolasi. Di situ tu lah sepadu buat. Hai. Tulis situ je. Mana yang kata kena pegang tu Nabil? Yang kena pegang kerusi mana? Cakap dengan budak tu. Tu ada dia cakap dia tu. Nak ada. Tak ada budak-budak tu yang kena. Memang masuk memang mengaku kata memang tu baik. Macam ni lah kita buat. Ada gitu. Ada. Tak ada lah. Tengok je. Kok dia orang sakit gantuk lah. Sakit badan. Hyper sangat dua orang tu. Boleh turun. Tu Izwan tu. Jual lah. Tu nanti dah. Hyper sangat. Tapi orang ni terlupa. Aduh. Sini last ni. Last? Kami jaga stesen last. So dia masuk itu keluar. Masuk pada mana ni? Sini masuk. Sini keluar. Dua lain. Aku basah sikit. Bagi basah lagi. Man. Ada orang dah siap ni. Mandi lah. Dia orang ambil satu kumpulan terus mandi lah. Tak adalah berebut kan? Habis tu terus mandi. Dah payah habis kumpulan tak apa. Dia orang ambil sini, buat terus mandi. balik. Kamu last lah mandi. Budak dah siap baru mandi. Tu apa? Tu cabut. Yang jaga sini yang selamat, gaduh. Sana panas semua. Itu geduk juga. Ni. Satu grup. Ya ini merangkak terus rapat terus, tak ada tonggik tak ada. Sana benda. Luncur. Ada sabun. Luncur. Oh, banyak hijau ni. Siapa seluar ni? Alamak. Oi, ikat seluar. Oi, bahaya lagi ni. Oh, hero dua depan tu memang ni lah. Memang suka betul lah.
last punya. Tu tak cukup tali tu je. Tali tu tak elok. Tadi tu yang melambatkan tu. Hmm. Tapi kan tak payah ada kursi tu kau lompat lah tu ayo tu. Tak. Tapi ada yang pendek. Tapi pendek sangat budaknya. Lajulah, lajulah. Lajulah Dennis. Dennis, lajulah. Licin pun. Tak bergerak dah. Tukar. Laju, laju. Laju. Mau tak minyak. Sabun. Lajulah, perempuan nak sampai dah tu. Oh, tahu okey. Sawit okey, sawit tak ya, tak Sini, goyang. sini. Sawit tu tak goyang. Sini. Sambung terus. Sambung terus. Beragak. Turun habis. Dapat habis. Terus habis. Tunggu kawan. Tunggu. Gelap pula. Masuk. Masuk habis. Dapat. Turun. Dapat. Habis. Dapat. Laju. Bontot. Terus lagi. Pakai kamera dari. Terus mandi ya, lepas dah settle pergi mandi. Lepas. Keluar tarik. Jangan lodeh. Okey. Next. Baik kena orang. Mai sini seorang. Sini, boleh sini. Dua boleh. Air tak banyak. Air slow. Dia main apa pula dia pula. Tiang tu. Silap lorong. Masuk lorong orang. Okay, mai. Hah? Katanya 6 pintu tu 6 pintu. 6 sana, bagi 6 sana.
uniform. Kenapa kita nak guna simpulan dan ikatan ni? Okey. Digunakan untuk membina kemah. Semalam ramai yang dah buat kemah kan? Okey, dan ada yang dah roboh kemah anda semalam. Kan hujan lepas semalam. Okey, tak apalah. Yang penting kamu ada pengalaman. Jadi, ikatan dan simpulan ni kamu perlukan untuk membina kemah dan gadget. Jadi hari ini kita akan bina satu gadget. Okey, dengan menggunakan ikatan dan simpulan yang sekejap lagi kamu akan belajar. Okey, melatih kemahiran, disiplin dan semangat kerjasama. Nak buat seorang-seorang tak boleh. Jadi kita akan buat dalam kumpulan. Abang-abang, kakak-kakak tengok siapa yang tak buat. Bila dalam kumpulan ni, ada yang akan mengelak. Okey, kalau kamu mengelak, kamu yang rugi. Okey, kalau tak faham, tanya. Tak faham, tanya. Okey, jenis-jenis simpulan. Simpulan ni ada banyak. Tapi cukuplah cikgu bagi beberapa saja untuk kamu. Pernah dengar tak buku sila? Dah pandai buat? Dah. Okey, alhamdulillah. Senang kita. Lihat cikgu buat. Okey, buku sila. Sambung dua tali yang sama saiz. Biasanya kamu ikat apa? Buku sila ni biasa kita buat untuk apa? Kain andong. Betul? Bagus. Okey, ada kawan patah tangan. Ikatan sementara, jangan kamu simpul mati. Simpul buku sila. Okey, buku sila. Ikatan sementara. Yang kedua, simpul manuk. Pernah dengar? Pernah buat? Okey, bagus. Simpul bunga geti. Pernah, semua pernah dengar kat sini. Tindih kasih. Sekejap lagi kita akan gunakan simpulan-simpulan ini. Okey, yang ni ikatan. Okey, ikatan yang kita akan guna untuk membuat gadget. Ikatan seraya, silang gunung, bunga geti, tindih kasih. Okey, kadang-kadang kita pernah buat tapi kita tak tahu nama ikatan. Betul? Yang kita tahu simpul mati. Tahu ikat mati je. Tak boleh buka gunting. Betul? Itu masalahnya kentiri muter untuk kamu jadi sama. Okey. Tu kegunaan dia sama macam tadi, membina kemah dan gadget, menyelamat dalam kecemasan. Okey, ikatan tu sebenarnya boleh membantu kita ketika kita dalam kecemasan. Okey, itu yang penting kita kena belajar. Sebab itulah ikatan dan simpulan ni ada dalam silibus unit uniform. Pengangkat belajar tak? Belajar. Kat sini pengangkat betul tak kan? Ada. Pengangkat belajar ke? Ada. IKS pun belajar. Semua akan belajar simpulan dan ikatan. Okey, untuk aktiviti lasak dan ujian ketahanan. Okey, settle. Kesimpulan. Okey, satu kemahiran penting selain daripada kawan. Okey, ikatan dan simpulan ini juga adalah satu sumbatan pelajaran yang penting dalam PKRS. Okey, cikgu yakin setiap kali perjumpaan unit pokok, cikgu penasihat kamu ada ajar kan? Betul? Memang tadi kena ajar. Setiap hari Rabu tu selain ajar kawan, kena ajar ikatan, pertolongan cemas, kerohanian. Betul? Selain daripada untuk kelayakan kenaikan pangkat, okey, ujian ini sebagai kemahiran kepada kamu. Okey, ada soalan? Ya, kanan tadi. Okey, baik. Masih tiga kat kanan. Okey. Ada soalan? Kalau nak buka kau tarik ni, tarik ini. Okey, Nak buka kau tarik sini. Simpulan tu, Tarik kalau ni kan? cikgu nak suruh seorang-seorang buat, mengambil masa. Lupa dah cik. Betul? Okey, boleh tak kalau cikgu nak kamu duduk dalam kumpulan? Buat satu bulatan. Bukan jadi tu. Kumpulan masing-masing duduk dalam bulatan. Okey, mulut tak payah buka. Kaki kamu sahaja yang bergerak. Ni kan. Katakan dah ikat kan. Tarik ini. Okey, kalau menurut abang-abang kakak-kakak ni ada 12 kumpulan. Ya, betul. Betul? Jadi
cikgu nak 12 Wan, tadi silakan. aku tu. Awak duduk atas tangga bang. Awak tak tadi. Bawah. Awak boleh atas. Jangan rapat-rapat. Sana. Ada lagi tali lah. Aku tak dapat ni. Aku tak dapat talinya tadi. Start mungkin sampai petang tak dia. Dia pun tak lihat fokus sangat ke video tu. Dia laju sangat. Jadi tak tahu macam mana nak buat. Air putih lebih tak? Mungkin. Tadi ada satu kan warna hitam. Kenapa? Start balik lepas tu stop. Sekejap. Video ni tak boleh nak tu sangat. Sebab dia, kalau jenis ni memang aku frustrated sangat. Dia tak boleh nak ke belakang. Aku sama tak tahu sangat. Ulang balik videonya. Ulang nak tekan. Ulang balik. Ya, apa tu? Kita tunjuk, lepas tu kita cakap tu squat. Tak boleh sebab yang ni aku tak tahu kenapa dia punya problem. Dia tak nak. Tak maksudnya kan. Tak jadi. Terus lah ulang balik. Ha? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Kita memang tak tahu. Kita memang tak tahu wifi. Ha? Tak apa. Begini, pasal video, lepas tu kau cakap, kita buat sama-sama semua. Nanti kita Ada dia. Cikgu. Cakap. Dia tak cikgu ada kan? Videonya cepat. Okay, kita buat sama-sama dengan korang. Seorang kena ada 4 batang lidi. Tapi sebab batang tu panjang, korang boleh potong. Kesian suara. Kalau siapa nak potong, boleh potong. Siapa yang ada lidi lebih tak payah. Seorang kena ada 4 lidi. Ada gunting tak? Kalau ada lebih pun boleh. Sekejap. Mana hilang gunting ni? Ha? Aku mana tahu. Nak potong? Cepat. Ya. Gunting ada satu je. Sabar. Gunting mana gunting? Kat Aisyah sana. Kat tu kumpulan sana tu. Kumpulan sana depan sana. Kayak gunting berapa? Dulu. Lepas tu nanti bila siap baru rapi kan. Ya. Kalau yang tak gunting tu patah je dulu. Nanti bila tripod dia dah siap, baru Kesian. boleh apa tu rapikan balik. Videonya ada cuma ni sama video sama kan. Dia laju sikit. Ini memang laju. Sipol mana? Kita akan buat simpul manok. Manok. Lepas korang dah potong ini tu, korang terus buat simpul manok ni. Kita kena potong dulu. Ini buat video terlalu panjang. Ini buka balik.
ramai pun. Aduh. Saya bantu. Ni laju juga kan. Selalu tukar lah bagi dia orang faham macam mana nak ikatnya. Boleh tak? Try slowkan. Betul tak? Juga kena slowkan lagi. Tambah lagi. Atas lagi. Ha. Ada? Jom. Okey. Nak tengok daripada video pun boleh. Cikgu tunjukkan demo asas untuk membina gadget tripod segitiga seberguna. Tripod seberguna berkaki 3. Potong dekat sini. Baik. Panjang sikit. Simpulan asas yang pertama kita panggil simpul balak. Kat sini mungkin dia tak ada, dia terus simpul manual. Simpul balak ni dia sangat mudah sebenarnya. Tali ni kan kita lengkungkan macam ni, pegang dan kita masukkan jari, kita pusing. Okey. Lepas tu nak kena buat apa? Okey, ni panggil lilit balak Buat macam ni, masuk jari, pusing. Lepas tu tali ni kita boleh tarik masuk dalam. Okey, kemudian kena buat apa ni? Kita masukkan dalam pangkal kayu. Tarik. Ini digunakan untuk memulakan ikatan. Cuba ingat. Okey. Siapa yang baru nak mula? Baru nak mula tripod tadi. Okey, kita mula dengan lilit balak. Okey. Okey, ni ulang. Nak kena buat macam mana lilit balak? Pusing. Okey, ni lengkung, masuk jari, pusing. Okey, banyak ke sikit cukup lah. Okey, kemudian ada lubang ni kan? Okey, masukkan tali hujung satu lagi. Nak masuk tali hujung satu lagi. Masuk je dalam lubang ni. Okey. Kemudian lubang ni masukkan pada pangkal kayu kamu. Okey. Okey, dah siap. Bagi memulakan ikatan gadget. Kemudian dia suruh buat apa?
dan silang gunting. Susun dia kayu. Okey, jangan terlalu atas ya. Bawah atas ni dia kena ada lebih kurang sejengkal lah. Kalau guna kayu macam cikgu ni lah. Ada sejengkal. Ada sebab je lah. Macam mana nak buat silang tungku ni? Selang selikan setiap kayu ni. Luar, dalam. Luar, pusing, dalam. Luar, dalam. Nak kena buat berapa? 3 ke 4 ke cukup lah. Satu lagi. Kalau dalam pertandingan geng-geng, kedudukan tali ni kena kemas. Jangan main masuk je. Okey, dia kena ada kekemasan. Tarik, susun. Tarik. Okey, masuk. Selang-seling. Susun tali. Tarik. Dia ada markah kekemasan. Siapa tak kemas, kalau 10 markah, kita bagi 2. Okey, dia ada kekemasan ni. Markah kekemasan 10 markah. Okey. Buat 3 atau 4 lilitan. Okey. Siapa dah siap sampai macam ni? Siapa tak tahu nak buat lagi? Cikgu, saya tak tahu nak buat macam mana. Angkat tangan. Okey, jalan tangan. 3 batang lidi ada? Tali ada? Okey, buat. Mula. Mula tadi dengan lilit. Kepala. Ambil. Pusingkan. Kenapa? Tak. Ni. Okey, ambil hujung tali masuk. Hujung tali yang bawah tu. Hujung tali satu lagi. Masukkan. Ya, dia bentuk bulat. Okey, lepas tu masuk dalam lidi dia. Lidi kamu. Kau nak ajar sekali ramai dia tak boleh. Dia ada sejak bulan ni dia ada helper satu. 10 orang 4. 10. Alah. Hah? Udah. Tu. Okey, tengok depan dulu sampai yang sampai habis buat. Baik, dah lepas silang tungku tadi, kita buat silang gunting. Silang gunting untuk letakkan di celah. Okey, kita masuk. Di celah-celah ni kita tarik. Lepas tu pergi ke sebelah dia pula. Kita tarik. Okey, kemaskan ikatan kamu sebab dia ada markah kemasan. Bagi menutup ikatan, biasanya memang kita akan guna sipol manuk. Okey, sipol manuk. Sipol manuk ni ada 2 jenis, satu terbuka, satu tertutup. Kalau macam ni kena guna sipol manuk yang tertutup. Siapa tahu sipol manuk tertutup? Semua tak tahu. Seorang memang tu. Okey, dia nak kena ajar ni. Kena ajar kayu. Hah? Dah memang tak ada dia ada 1, 2 tak banyak. Mana mau yang tak tahu. Dah nak problem, dia boleh sama problem. Ini mau terlajak masuk Sekarang ni tukar baju mana penuh sangat ni. Aduh.
Bukan. Oh, ni sama. Ni sama. Masih ikat satu. Ikat satu kan. Ikat satu. Lepas tu baru ikat yang tiga lagi ni. Tak pasti apa nama aku lupa ni. Yang first tadi ikat. Yang first ikat tadi. Yang tak tadi. Ya, tiga dulu. Potong oleh mata tu. Apa iklan ni? Tapi nak berhenti kita. Aduh. Okey, dia nak tengok dia seimbang macam ni. Ada tak yang berjaya sampai macam ni? Ada? Ni ada. Macam ni je dulu. Atas ke bawah ke lagi? Ada yang ke bawah dulu. Atas dulu. Ada tak dia tak boleh buat apa-apa lagi? Pulang mana? Hantar pulang apa lagi? Ramai polis ke? Kadet polis? Apa helper? Ha. Tak ada. Ni Tak apa? campur kadet polis Kamu? PPSM dengan tu. Kamu PPSM? Ha. Oh, PPSM untuk andor lah nanti. Ada dah. Mana? Ada. Kalau expose orang ya. Mengangkat? Pengangkat tak ada. Oh, mengangkat tak ada? Tak ada yang join. Tapi macam PPSM, orang menengah dia buat gadget-gadget je. Tak ada. Tak ada di Banyak andor benda je. lah Ha, betul. Ni patut ini ikat tiga-tiga terus. Kan macam ni kan. Macam ni tadi kan. Kena ikat tiga-tiga terus. Ikat tiga-tiga. Ikat tiga-tiga lepas tu masukkan tu. Masukkan sini. Masukkan yang ni juga. Kalikan. Yang buat tiga. Ni sini. Wan. Pak ni dah gulung macam ni. Lepas tu masukkan ni. Saya tengok. Boleh buka tak? Boleh buka tak untuk dari situ? Okey. Dia di sini. Lidi dia kena sama panjang. Oh, dah okey. Man, tadi budak ni. Ada apa pasal? Wan, nak tadi kau. Siapa ni? Jangan dah campak situ. Okey, Nora balik sana. Ada tangan. Sebelah. Ada tangan.
barisan. Dah off kipas. Dah off kipas belum dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main air tu. Main air.
Sampai belum? Mati. Ah, betul, betul. Cikgu, betul. Okey. So, okey, barisan ni dah boleh pergi gerak ke sana pula, pergi ke cikgu sana. Okey, dah boleh gerak. Okey, gerak sana. Bawa. Okey, dalam barisan, gerak dalam barisan. Okey, gerak dalam barisan, gerak. Tolong bawa, tolong bawa. Ni belah mana ni? Ada dah punya. Bawa aja, bawa aja. Okey, sama juga gerak dalam barisan, pergi ke sana. Boleh pergi ke sana. Absolut. Adik. Punya adik ke? Entahlah. Adik mana pun dia. Adik-adik. Kakak boleh arahkan dia orang pergi gerak. Jom, 10 minit. Jom. Belum mandi ya. Belum lagi. Daripada pagi. Perasan awak masa MSPT ada kan? Perak tak ada. Tak, yang dekat Bangar Rata tu. Yang dekat state kompleks baru-baru ni. Itu daerah. Daerah. Rasanya ada perasan sebab awak ada bawa benda ni. Waktu untuk negeri tak dapat. Ikutkan boleh tapi tak jadi pula, jadi apa. Bosan lah, tak dapat lah. GoPro ke? Mana tak ada GoPro mahal sangat. Nampak bagi game senang je. Boleh juga kan buat. Mudah je perbuatan rasanya. Dia je ni kita nampak susah nak berhenti sebenarnya. Apa lagi? Pengagak-agakan lah. Nak buat apa sebenarnya? Tunggu apa? Tunggu depo tak apa? Ha? Biarkan. Dah, kau sini kan? Nak sikit tau. Ada pergi pun dah. Kalah kau kata. Mendoakan. Tu ada tali tu untuk tarik tali ni. Tu mungkin ada action tarik tali. Ada lah, Man. Ada. Dekat Ya. bunyi. Dah, kau nak join ke tali dan bunyi. Tiba-tiba pong jatuh. Lambat tau.
Nak pukul 6 dah, Mat. Lambat no schedule ni. Cepat jap, cepat jap. Cepat Afnan. Dah pusing. Angkat kon. Kamu yang lari. Tujuh angkat. Cukup batu. Bola, tembak bola. Siapa nama dia? Umar. Tu ke bapak ah? Umar tak ada Umar. Aku menang dulu. Champion tadi. Tirang. Ni kenapa kau tirang? Atira dah lah pernah lagi tu. Berapa ribu lagi tu. Dia ni kan macam ayam. Ayam kena keluar lagi. Sekali. Loh, ini wah lah. Bro, he just released bro. Yeah, what the fuck bro. What the fuck, man? Apa dia buat? Kesian Siti dah kuat suaranya hilang lagi. Mak, ai. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang tak tali. Tali. Jadi kita sekadar apa? Kita sekadar apa? Tak tadi. Bukan. Kita sekadar nak buat apa? Nak tengok. Seorang kena ada pengadil lah. Seorang. Akad boleh lah. Oh boleh. Try. Pengadil. Try. Tapi tak ada whistle lah. Tak ada. Whistle tak ada. Tak ada whistle lah, salah. Minta cikgu. Diam dulu baru kita bagi tahu. Apa dia? 10, 9, 8. Dengar Besi nak cakap. Okey. Game
dari tali ni, kami akan bagi 3 tim. Maksudnya, tim 1, 4 tim. 4 tim. 4 tim. 4 tim. Maksudnya, satu tim ni 3 kumpulan. ada 3 kumpulan. Contoh, tim 1, tim 2, tim 3, Satu 1 kumpulan. Alright. Lepas tu tim 4, 5, 6. Kumpulan kedua. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Faham? Ada soalan ke? Ini nanti perempuan gabung ke? Gabung. Laki perempuan. Okey. Lelaki saja, lelaki saja. Laki saja. Ada whistle ke? Aku bergabung dengan 2 celek macam speaker. Aku pun. Ada kau pun. Siapa? Kau tarik, kau tarik. Alright. Ni dah guna ke? Ada guna ke? Ada sini. Jadi line-nya mana? Ambil kun. Ambil kun. Ambil 2 kun. Boleh ya, atau masukkan semula. Cepat ni. Ambil 2 kun. Ni. Nak guna. Paling-paling kat sebelah sana. Tak ada nak tengok ni ya. Tengok ini sama ada lepas dengan. Kan ada merah tadi tu kan? Tali mana line mana kan? Ni. Line ni nak lepas mana? Sebenarnya dia ada 3 kun. Nak lepas takat mana? Takat tu ke? Tu. Oh, okey. Itu. Letak 2 kon kat situ. 1 kon situ, 1 kon sana. Nak main, diam. Tali bawah lo. Ni tengah kan. Tandakan untuk ni sekadar tengok lepas atau tidak. Right. Okey, yang belakang Ya, tu, jadi paling belakang tu dia boleh lilit. jangan apa sangat. Kalau boleh jauh sikit. Tarik aja. Kejap 5 saat pun dah tarik dah. Tapi ni nak tu. Ya. Pesi nak join boleh. Laki perempuan jangan. Sini perempuan, sini lelaki. Jangan. Mati ya. Dah tekan. Tengok mana satu yang lemah. Yang lelaki ni. Mana helper lelaki? Helper ada berapa orang? Ada. 5, perempuan 5. Laki 5, perempuan 5. Tapi tolak saya lah. Okey, sini 2 lelaki, seorang perempuan. Lelaki perempuan pun 5. Sini 2 lelaki, 1 perempuan. Tapi laki tolak seorang dah. Saya ni. Tolak kau. Tapi memang betul nak tolak kau juga. Sebab kau paling strong Itulah. Okey, Pesi nak main boleh ambil tim sendiri. Okey, ada lelaki je. Okey. Aduh. Right. Yang perempuan sokong kumpulan awak. Oh, boleh sokong. Angkat tali. Okey, boleh angkat. Dah boleh. Cepat. Wah, ini power.
Nak. Satu tiup dulu. Alright. Dalam kiraan saya. 1, 2. Nak satu round je ke? Satu round ke nak buat pastikan 2 pound? Kalau mati, dua So yang menang stay dulu. yang menang stay lah. Yang menang pergi sini. Di sini. Yang kalah pun pergi sini juga. Cuma kita asing. So tak ada 2 point ni tu. So nanti yang kalah lawan dengan yang kalah. Yang menang lawan dengan yang menang. Tali bagi straight, tali. Samakan ni. Ini sepatutnya tu. Okey. Itu ini tengah. Ni tengah sini. Jap. Letak dulu, jangan sentuh. Letak dulu. Jangan angkat tali lagi. Tali jangan angkat lagi. Okey, yang perempuan ada tak yang nak main? Tunjukkan bakat anda. Tunjukkan bakat anda. Kawan awak dah nangis tu. Ni ramai dah ni. Besar-besar tengok Kau belah sini. Sini. Alamak. Yep. Yang paling padu dengan saya. Tak boleh main. Memang confirm benar. Alright. Angkat tali. Alright. Tarik! Woi, sama ni. Sama ni. Hai, sama. Sama. Tarik! Sama. Tak bergerak. Datang balik. Tak gerak. Ya tu, tengok mana penat. Yang satu paling penat. Sana dia kuat. Kena ikut. Okey, betulkan tali. Pastikan itu di tengah ni. Yang tali tu pastikan dekat tengah. Yang ni pastikan kat kun tu. Yang tu pastikan kat sini. Okey. Tu tak tengah. Tak kat kun. Alright. Tadi Hafiz ni tak nak join. Lagi tak nak join. Perempuan yang lagi tak nak join. Satu round je tak ada. Siap. Jangan sentuh tali. Tim ni mana?
Yang kalah tu mana? Dah kalah. Sebelah 12 kan? Sebelah 12, 146. Ni. Yang menang. Yang menang. Yang kalah dulu. Yang kalah dulu. Kalah dulu. Menang lepas ni. Dapat 5 menang sini. Dapat 5 menang sini. 45 sini. Okey. Tadi 4 menang yang menang. Yang kalah. Masa lambat lah. Ha? Ya, ini ke bola apa? Tadi menang. Tadi menang ke kalah? Kalah. Ha, okey. Kalau kalah kan? Ni dah betul lah. Ni dah betul. Satu lagi. Tim mana? Tim. Yang menang tu kita. Tak ada, dia kata kalah. Dia berkata kalah. Okey, yang kalah tu yang ni. Semua kalah yang belah sini. Ha, so yang ni dah betul lah. Lagi satu tim. Tim mana? Ni apa? Kumpulan apa? 456. Ni 456. Ini 456. 789 lah. Tadi kalah mana? Tadi menang. Yang kalah sebelah sini. Yang sebelah sini tadi. Yang duduk sebelah sini tadi. Yang sebelah sini. Yang dia memang sebelah sini. Yang ni 456. Tadi 678. 789. 789 menang. Macam keliling lah. Tak silap. Nak tukar nampak macam tempat ni sama je depa ni. Sama tempat je. Kalau dia hidup pun lebih baik tak je lah. Alright. Kamu tak nak join ke? Nanti yang menang Johan lawan Pensi. Suka-suka. Boleh? Ya. Orang lah aku ref je. Alamak. Okey betul. Right, dah ready. Angkat tak. Baik, siap. Bagi dia ready tu. Tentu bagi tu. Jangan tarik lagi. Jangan tarik lagi. Hey. Tak apa, saya tak join lah. Jom ada.